So hi guys, welcome to Tenam Talk. Episod keberapa pun kita dah tak ingat. Bagus. So hari ni kita ada special guest lah. Betul. Yang aku anggap guest yang besar. First guest yang besar. Yang ada ramai follower. Yang kita boleh katakan artis, influencer. Dan sekarang antara kucing tak relax. Tak relax. Tak apa. Tolong amal lah jap ah. Memang kucing ni memberi rezeki kan, tapi kadang Dan antara orang yang berjaya dalam bisnes. Alhamdulillah. Lah. So kita nak cerita banyak. Sebelum komen podcast lah kan. Sebelum kita pergi jauh apa semua, just nak sedikit je tahu background daripada sekolah lah. Okay. First, nama aku, bagi yang aku ni in humble way cakap kepada siapa yang tak mengenali, aku rasa ramai kau yang kenal sebab dulu isu aku agak besar juga. Banyak isu aku yang besar yang baru terjadi semua. Tapi nama aku Arif Peter. Aku berasal daripada Sarawak tapi membesar kat KL.